Mesti menyaksi, mesti naik saksi pada hujung rambut hujung kaki. Kiri kanan, luar dan dalam. Terjawab, tak ada satu pun kepunyaan kita. Kenapa dan mengapa Allah Ta'ala suruh kena menyaksi ni? Kenapa dia suruh menyaksi? Mengapa? Supaya kita faham keadaan kita. Setelah kita menyaksi, kita tengok sehalus-halus, sedalam-dalam kita fikir. Wal waznu yawma izinil haq, dengan akal yang waras, timbang dengan neraca ilmu yang waras. Terjawab, tak ada satu pun kepunyaan kita. Sahih tak macam itu? Tak ada satu pun kepunyaan kita. Jelas lagi terang. Tu aku nak saksi. Tujuan dia? Tujuannya supaya kita nampak tak ada suatu pun kepunyaan kita. Tak ada satu kepunyaan kita. Selepas aku nak saksi ada huruf an. An tu cakap Arab, bahasa Arab. An tu lil taukid. Mengukuh cakap bersungguh-sungguh, cakap ada tekanan. Saya tukang cakap kena bersungguh-sungguh, orang belajar kena bersungguh-sungguh, faham kena bersungguh-sungguh, tu lil taukid. Ataupun sambung dengan ayat dia, Allah bahwasanya tiada. Lam tu lam jazam, lam qata'i, lam putui, lam jinsiah. Semua jenis-jenis unsur-unsur Tuhan nak ditiadakan. Sama aja makna tu. Lil taukid dengan lam jazam sama makna. Sama maksud. Mengarahkan sama maksud. Supaya kita mentiadakan keupayaan kita. Unsur-unsur kita. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Mentiada unsur-unsur keupayaan kita. Bahawasanya tiada keupayaan kita. Maksudnya tiada Tuhan. Tapi pengertian tiada Tuhan ni keupayaan kita. Tiada Tuhan, ilaha. Bukan Tuhan berhala. Ada upaya, ada Tuhan. Tapi kena menyaksi dulu. Jangan terus kata tak ada Tuhan. Kena faham apa dia itu Tuhan. Tak ada Tuhan. Tak boleh. Mesti cari siasat. Ayat untuk kita mai pada apa dia? Sumber ayat mai pada hujan. Sumber hujan daripada takungan awan. Cari sumber dia. Jangan terus kata tak ada. Terus kata tak ada Tuhan. Tak boleh, kena cari jalan. Macam mana punca sebab ni? 5 campur 5 jawapan dia 10. Cari punca jalan dia. Sore dia. Tu aku nak saksi. Tu dah pergi aku nak saksi. Menyaksi penuh. Setelah kita menyaksi, terjawab. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, tak ada suatu pun keupayaan aku. Membawa makna Allah bahawasanya tiada upaya. Tiada apa? Tiada Tuhan. Unsur-unsur Tuhan. Apabila ada, kodrat kita punya sedikit ke, bulu mata kita punya ke, ada upaya kita. Sehingga tak ada. Menyaksi sehingga tak ada. Detik, denyut hati pun tak ada. Sahih tak macam itu? Nampak tak macam itu? Jelas. Ada ataupun tidak ada, yang tak habis kita menyerah. Ada tak? Cakap orang putih panggil declaration. Cakap orang Arab panggil nafi dan isbat. Ada tak yang kita tak nafi? Yang kita menyaksi tak habis? Menyerah tak habis? Ada tak yang kita menyerah tak habis? Ada tak? Habis tak?